Jika anda tidak memotong kuku anda, ia akan menjadi lebih panjang dan lebih panjang sehingga akhirnya melengkung. Dan ini kerana kuku anda sebenarnya tidak pernah berhenti tumbuh sehingga anda mati. Kuku terpanjang di dunia pada masa ini adalah milik Diana Armstrong. Kukunya melebihi panjang 42 kaki. Kelengkungan kukunya disebabkan oleh daya luar dan berat kuku itu sendiri. Jika anda seperti saya, anda mungkin mendapati cara seperti ini menjijikkan. Ramai orang tidak tahu ini. Tetapi jika anda tidak memotong kuku atau menggigitnya, kajian mendapati bahawa secara purata terdapat beribu hingga berjuta bakteria di bawah kuku. Bakteria ini merangkumi pelbagai jenis termasuk bakteria yang tidak berbahaya serta patogen yang sangat berbahaya. Ini adalah nasihat untuk diri saya juga. Tolong jangan jadi seperti saya. Berhenti gigit kuku.